Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jadi di Serang FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai apa khabar, apa cerita semua saya sahabat Ayeli di luar sana. Seperti biasa, Ayeli sentiasa menekan agar semua ciri-ciri happy, sangat afiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari Sabtu 14 Jun 2025 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1446. Okey, Ayeli, untuk perkongsian Ayeli pada hari ini, di belakang Ayeli adalah sebuah masjid. Ayeli singgah di satu masjid, iaitu Masjid Zairis Al-Iman, Mukim Kedai Buluh. Zairis Al-Iman, Mukim Kedai Buluh. Jom Ayeli akan ronda-ronda untuk menunjukkan panorama di luar dan di dalam masjid. Okey, jom kita saksikan. Ini dia Masjid Zairis Al-Iman, Mukim Kedai Buluh. Ini tanda mercu yang kedua. Di hadapan itu tanda nama yang pertama yang menghadap jalan utama. Okey, kita tinjau-tinjau di sekitar Masjid Zairis Al-Iman. Okey, di sini ada satu tabung pandu lalu. Alhamdulillah, satu pembaharuan. Juga ada QR untuk sesiapa saja berinfak di Masjid Zairis Al-Iman. Okey, ini adalah di kawasan parking, agak selesa jugalah, begitu hampir dengan masjid. Okey, di hujung pagar ini ada tanda info tempat wuduk muslimin, tanda muslimat, parking tempat wuduk muslimat. Okey, memudahkan untuk semua muslimin muslimat yang ingin ke Masjid Zairis Al-Iman. Okey, ini pintu masuk utama yang dibina seolah-olah pintu gerbang zaman lama dan diberi tanda nama. Okey, kita masuk melalui pintu utama. Di hadapan ini adalah menara yang untuk ditempatkan pembesar suara. Okey, inilah dia pintu utama. Di sebelah kiri ada ruangan yang disediakan meja dan kerusi. Di luarnya adalah tempat wuduk untuk muslimin. Okey, kita masuk melalui belakang. Okey, kita ronda-ronda. Inilah persekitaran di Masjid Zairis Al-Iman. Agak bersih, alhamdulillah, dijaga sebaik mungkin. Okey, di belakang ini adalah tandas untuk lelaki ataupun muslimin. Manakala di belakang sana adalah tandas wanita ataupun muslimat. Kita cuba masuk di dalam Masjid Zairis Al-Iman. Okey, inilah dia Masjid Zairis Al-Iman. Ini adalah di bahagian luar, tapi juga ditutup. Mungkin penyambungan bangunan lama dan juga bangunan baru. Kalau lihat keadaan sebeginilah, ini mungkin ruangan tambahan untuk menampung jumlah jemaah yang mungkin semakin ramai. Okey, kita tengok pula di bahagian dalam Masjid Zairis Al-Iman. Kalau buka lah, okey, rupanya tutup jadi Ayeli tak dapat lah untuk memasuki. Okey, kita cuba teropong daripada luar. Warna kamera pun seban sahaja. Itu adalah bahagian dalaman di Masjid Zairis Al-Iman, dan ini adalah bahagian untuk musafir-musafir sehingga untuk berehat dan juga untuk solat. Okey, jadi beginilah suasana di dalam Masjid Zairis Al-Iman. Adalah satu masjid atau tempat ibadat yang agak selesa, mendamaikan, walaupun sekarang ini tidak dibuka kipas, juga rasa ada sedikit kenyamanan sejuk. Alhamdulillah,
mungkin peredaran udara yang baik yang dibuat oleh pihak masjid. Okey, kita cuba melalui pintu hadapan sekali lagi juga ditutup mungkin untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingin berlaku. Tapi dalam kawasan beranda luar ini juga boleh menempatkan para jemaah dalam keadaan yang selesa, begitu luas, dihampar kapet yang begitu lembut tempat air dipijak sekarang ni. Jadi inilah saja untuk perkongsian Haji pada hari ini, Masjid Zairis Al-Iman Mukim Kedai Buloh. Jadi sudah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.